Itu dia. Tangkap. Alamak. Itu dia. Tangkap. Mana dia pergi, ha? Sana. Aduh. Kamu dua ekor ni, kenapa terjegat kat sini? Kami tunggu arahan, Raden. Pergi tangkaplah. Ya, baik. Nak sembunyi kat mana, ya? Oh, kamu rupanya. Apa khabar? Oh, Cik Arwan. Kau baik? Oh, saya lapar lah. Dah 3 hari tak makan. Lapar ya? Makanlah saya. Hah? Makan awak? Betul ke? Salah. Kejap lagi makanan sampai. Tunggulah ya. Saya nak kena sembunyi dulu ni. Sebab ada ramai askatak sedang memburu saya. Bagus tu. Askatak adalah makanan sedap. Saya pun nak sembunyi jugalah. Kau rasa dia ada kat sini ke? Tak pasti pula. Kolam ni bagus untuk mandi-mandi. Tak boleh, kita kena cari tahun tu. Nanti saja marah kita. Tak boleh konon. Habis tu, kenapa kau dah masuk dalam air tu dulu? Oh, ya ke? Ala-ala mandi, biarlah. Mandi tu penting untuk jaga kebersihan badan. Ini tak boleh jadi. Aku pun kena mandi juga. Kawan, mana kau? Buat betul kau yang bilang. Dia dah tahu. Jangan gerak. Kau tunggu kat situ. Kenapa aku tak boleh bergerak ni? Tolong! Dia dah cepat ni. Tolong! Ready? Action! I really like the way you look at me. We'll make sure Peaches has a happy day. Good. What do we do now? He has to be here somewhere. Yeah, it's true. 'Cause everything is better with you. Sorry, Remy. It's okay. Ready blue. Hoi, hoi, ahoi, kita semua gembira. Barang apa yang boleh dihasilkan dengan rotan dan mengkuang ni? Seni macam mana tu? Nak juga tengok Pak Pandai. Buatlah dulu. Sungai kita, warisan kita. Kebersihan, tanggungjawab bersama. Ya, tingginya bangunan ini. Kalau Nabila nak tahu, inilah Menara Berkembar Petronas. Ia merupakan bangunan berkembar tertinggi di dunia. Oh, takutnya Nabila bila tengok bangunan tinggi macam ni. Ayah, bila bangunan ini dibina? Tahu ayah lah, Menara Berkembar Petronas ni siap dibina pada tahun 1998.
Pada masa tu, kalau Amir nak tahu, inilah bangunan tertinggi di dunia. Di tengah-tengah bangunan ni terdapat sebatang jejantas angkasa yang menyambungkan kedua-dua menara. Jejantas ini merupakan jejantas 2 tingkat tertinggi di dunia. Oh. Itu pula Suria KLCC. Suria KLCC ni ialah sebuah pusat membeli belah terbesar di Malaysia. Ayah, ibu, ada apa di sana? Ramai betul orang. Jom kita tengok. Wah, seronoknya. Ini persembahan apa ni, Ibu? Oh, ini dinamakan tarian singa. Ia adalah salah satu persembahan budaya warisan kaum Cina. Oh. Ibu, mari kita ke taman pula. Satu cadangan yang baik. Ayah pun dah lapar ni. Amin pun. Ibu pun ada bawa bekalan makanan ni. Kita ni macam berkelah kan, Ibu? Ya, ini dikira berkelah juga. Tak semestinya berkelah tu hanya di pantai aja. Oh. Jangan susah sangat, kamu. Apa Nabila cakap ni? Ibu tak faham lah. Habiskan mengunyah tu dulu, Nabila. Baru boleh bercakap. Sabar. Habiskan dulu. Cik Farouk. Wah, semua pun ada di sini. Ya, kami sekeluarga sedang berkelah ni. Hai Amin, awak pun di sini juga? Saya ikut ayah saya ni. Mana dia nak bawa kami ikut ajalah. Mak Amin, buat bekal aja ke? Ya, Mak Fahmi. Ada roti dan kacang hijau lebih kat rumah tu. Ni yang saya buat sandwich dan bubur kacang. Jemput makan ya, Mak Fahmi? Tak apalah. Terima kasih. Sebab lepas ni kami nak makan pizza. Kau Fahmi kan? Ya Mama, betul tu. Baiklah Rahmat. Kami minta diri dululah. Si Fahmi ni lah dari rumah tadi. Pizza. Baiklah Cik Farouk. Sandwich saja ke Mama? Miskin betul. Fahmi kan? Kesian. Tadi anak ibu nak cakap apa? Sandwich yang Ibu buat ni sedap. Oh, terima kasih. Ibu bawa bekal ni sebab kita boleh jimat sikit. Kenapa Amin termenung? Ibu tahu buat pizza? Kau kelihatan menarik berwarna merah dan bertumpuk-tumpuk. Macam kek kismis. Tuan, kita ni katak. Habis tu? Kita makan serangga, Tuan. Kita tak makan kek. Oh, kau dah pandai lo yang buruk dengan aku ya? Betul lah. Apa dia cakap tu Encik Kodok? Tak, biasanya makan serangga. Encik Kodok pernah ke beli kek? Ya, kau memang pandai pun. Kami memang makan serangga macam kau. Kalau kau berani, cubalah. Oh, kumpang besar ni dah datang. Aku akan panggil askar aku lebih ramai lagi. Tak guna? Nah, ambil kau. Badan besar tapi lemah. Apa kau kata? Kau kena lagi. Sudahlah. Jangan pukul dia lagi. Tuan, pegang dia ni. Aduh. Aku tak pernah ajar kau pencuri lah, Bang Kombo. Maaf dulu. Oh, mentadak bermisai dah muncul. Lepaskan kumera. Dia akan jadi makanan aku. Guru kami minta lepaskan saya ni. Tak dengar ke? Kumbang tumpuk ni, berani kau tunjuk garang dengan aku, ha? Aduh. Bersedialah kau, wahai Ekodo.
Merah, awak selamatkan diri dulu. Diam. Dia tak nampak kita ni. Tak guna. Bersedialah kau. Apa dah jadi ni? Terima kasih, Tuan Syarif. Rancangan kita berjaya. Ayo, mari kita pergi dari sini. Tolong. Tolong jangan tinggalkan kami macam ni aja. Tolong. Tolong. Adik-adik, jangan lepaskan perkembangan baru dalam 20th ABU Children's Drama Series 2025. Setiap Ahad, 10.30 pagi dengan episod yang menarik setiap minggu. Pastikan adik-adik terus bersama perkembangan seterusnya bersama TV2 Dunia Ria. Pick a door. All right then. No, that's my door. Pick another door. What's wrong with you? You know what? You were right. This is your door. What's the matter? You got a lot of bad guys behind that door? So you guys are being hunted by an army of mercenaries led by a genetically enhanced soldier. Look at me. I'm Black Superman. You're crazy. We're going for a ride! Tell me this is not happening. This was